saya rasa sangat membantulah, sebab kerajaan memberikan kenaikan gaji ni untuk penjawat awam, dapat menampung saya punya pembelajaran, kos pembelajaran untuk bulanan saya, dan saya akan bekerja keraslah untuk bekerja demi rakyat. Untuk gaji penjawat awam yang diselaraskan kenaikannya hari ini, saya rasa ia sangat membantu kepada kami penjawat awam lah. Sebab pada saya, macam kami yang grade bawahan ni mempunyai kenaikan gaji walaupun tak banyak, ia boleh membantu. Lagipun sekarang tengah baru buka sekolah, dan tak lama lagi nak raya Cina raya, ia boleh banyak membantu kami lah daripada segi untuk persediaan seperti itulah. Terima kasih untuk penyelarasan kali yang kedua ni. Terima kasih Kerajaan Madani. Harapan saya sebagai penjawat awam, harap ada lagi penyelarasan gaji yang selepas ini, dan kami akan menaikkan lagi motivasi kami sebagai penjawat awam untuk bekerja lebih baiklah masa akan datang. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah, kenaikan gaji penjawat awam ini sedikit banyak dapat membantulah meringankan beban kami dengan kos sara hidup yang semakin meningkat pada hari ini, dan saya secara peribadi amat bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan kerana memberi kami peluang untuk merasai nikmat kenaikan gaji ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana perasaan gaji untuk fasa kedua kali ini ialah sedikit sebanyak dapat membantu kita lah dari segi ekonomi kita, lebih-lebih lagi kepada orang yang memerlukan, daripada kalau kita lihat pada keluarga yang ada, keluarga yang ramai kan, sedikit sebanyak dapat membantulah daripada kenaikan ni. Mula-mula kita pergi kepada fasa pertama hari tu kan, lepas tu dengan fasa kedua kan, dia membantulah sebab setiap orang ada masalah, ada komitmen masing-masing kan. Kadang-kadang bukanlah kita nakkan kepada keperluan tu sahaja, kadang-kadang keperluan dengan kemahuan ni, kadang keperluan tu melebihi daripada kemahuan sebenarnya, walaupun gaji kita besar ke kan, sebab kita ni dibebani dengan tekanan kos-kos barangan yang di luar sana yang kian hari semakin naik. Sebab kita pun tahu barang-barang ni akan sentiasa naik dan takkan turun lah. Kalau kata turun pun jarang-jarang lah benda ni berlaku kan. Sedikit sebanyak ianya membantu kita lah. Itu sajalah pada saya. Terima kasih sekali lagi. Okey, pada pandangan saya ini adalah sangat sesuatu yang bagus lah. Ia sebagai satu tanda untuk kita bekerja lebih semangat. Okey, kita boleh berikan seluruh. Kalau selama ni kita bekerja 100%, kali ini mungkin dia lebih lagi, kan? Kerana kenaikan gaji ni bukan sahaja untuk kita punya kenaikan semangat, tapi dia membantu kos sara hidup kita sekarang ni. Okey, untuk seperti yang kita tahu juga, penjawat awam jarang-jarang dapat kenaikan gaji sebenarnya kan. Tapi bila ada kenaikan gaji ni, pagi-pagi kita nampak muka masing-masing, wow kan, ada aura kan, berseri kan, seronok lah sebenarnya. Lagi-lagi dah nak raya kan, macam-macam yang boleh kita gunakan dengan kenaikan gaji ni sebenarnya. Itu je. Terima kasih.